Pagi Ahad ni saya nak pergi jogging tuan-tuan. Tapi tadi saya baru dengar Rafizi semalam dia spill semua masalah dalaman PKR tuan-tuan. Bagus juga kita dengar untuk rakyat tahu. Kejap lagi cari popcorn satu. Jadi bila Izzah bertanding, memang kita tak boleh lari lah daripada persoalan adakah ini nepotisme. Dan masing-masing akan ada hujah. Dan itu terpulang kepada masing-masing yang bertanding lah untuk buat hujah itu. Saya tak ada niat untuk komen panjang pasal nepotisme dan sebagainya ni. Saya hanya bimbang persepsi rakyat di luar. Yang itu saya bimbang. Benda yang tak pernah berlaku dalam parti tau. Ini saya tengok ada lah. Saya dengar pimpinan wanita yang nak bertanding pimpinan wanita ni sampai beli tudung beratus-ratus ribu. Ni apa benda ni? Kita mana pernah bertanding dengan bagi tudung? Kalau jaga akar umbi seperti yang Ramanan duk sibuk beritahu semua itu, maksudnya turun jumpa senyap-senyap, bagi 5,000, 10,000 kepada orang semua, supaya aku bagi ni 10,000 nanti kau sokong aku. Memang saya mengakulah saya tak jagalah macam itu. Di luar dan di kalangan rakyat orang kata apa dah jadi dengan korang ini? Bila dah dapat kuasa, sampai kamu berlumba-lumba untuk menjadi tukang ampu. Itu yang bahaya. Saya bagi contohlah Pasir Gudang itu yang Hasan Karim menang sampai sekarang itu. Kalau saya nak suruh dia susun dan sebagainya, dia tak nak buat. Dia tak hormat pun. Tak pernah fikir dia cakap apa, dia datang menempel je lah kat situ. Hidup ini keras dia, memang keras. Takkan nak suruh Ramanan pergi berceramah tempat dia. Sedangkan dia bukan orang asal PKR. Apa yang orang macam Hasan Karim tak cakap pada. Kemudian dia tak ada duit. Kita buat crowdfunding. Deposit dia kita bayar, kempen dia.